Ada seorang minah ni, dia up post. Dia kata dari perempuan kepada perempuan, jangan kahwin dengan lelaki yang tak reti nak bujuk. Jangan sesekali. Bayangkan kau tengah emosi, ada masalah hormon tak stabil, sedih sampai kau menangis, tapi dia buat tak tahu je. Diam, dingin, macam perasaan kau tak wujud. Dalam hubungan, kau tak patut rasa sendirian. Dalam kesedihan, kau berada berseorangan. Itu sakit, amat sakit. Carilah pasangan yang peduli tentang perasaan kau. Bagi aku, apa yang dia kata ada betulnya, tapi ada juga salahnya. Orang perempuan dengar sini baik-baik apa yang aku nak pesan. Memang betul kita kena cari pasangan yang peduli dengan perasaan kita, peduli tentang kehidupan kita. Tapi kita kena ingat satu benda, kita pun kenalah jaga perasaan dia, kita pun kenalah peduli tentang kehidupan dia. Jangan jadi double standard. Peraturan lain untuk kita, peraturan lain untuk dia. Jangan macam tu. Hubungan rumah tangga ni ataupun hubungan percintaan ni, dia merupakan kerjasama di antara dua belah pihak. Dua-dua kena berusaha, baik lelaki mahupun perempuan. Sekarang masalahnya perempuan ni ada masalah emosi, masalah hormon tak stabil. Dia sedih sampai menangis. Dia nak lelaki dia pujuk dia, walaupun benda tu bukan salah lelaki dia. Kakak-kakak, adik-adik, benda macam ni kalau boleh jangan dicontohi. Kita ni hidup, kalau boleh janganlah bertuhankan emosi. Kalau boleh, jika kakak-kakak, adik-adik ada dalam keadaan sama, ada dalam situasi yang sama, janganlah merajuk kepada si dia. Seumpama yang dia itulah yang membuat kesilapan, sedangkan masalahnya datang dari diri sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau kakak-kakak, adik-adik apabila ada di situasi yang sama, kakak-kakak, adik-adik berbincang dengan si dia, bagi tahu apa masalah kakak-kakak, adik-adik, dan sama-sama mencari jalan untuk menyelesaikannya. Bawa berbincang, jangan terus salahkan si dia. Dan kalau kita tahu masalah ini datang daripada hormon kita yang tak stabil, kakak-kakak, adik-adik carilah jalan bersama-sama untuk kembalikan balik semula kesihatan kita, kembalikan balik semula kestabilan hormon kita. Jangan terus menyalahkan si dia. Dan jika si dia bertanya, sayang ada masalah ke? Jangan pula kakak-kakak, adik-adik kata, tak ada apa-apalah. Lepas tu terus kakak-kakak, adik-adik sambung merajuk. Jangan macam tu. Kita semua ni manusia. Tak adanya di antara kita yang boleh membaca minda seseorang. Bila kakak-kakak, adik-adik terus merajuk tanpa bagi tahu sebab apa, tanpa mahu mencari jalan penyelesaiannya, bila benda ni nak selesai? Bila hormon kakak-kakak dan adik-adik nak kembali pulih seperti biasa? Bila? Tapi ingat ya kakak-kakak, adik-adik, bukan aku kata korang tak boleh nak merajuk. Boleh, tapi kenalah tempat. Janganlah merajuk kat si dia kalau bukan salah si dia. Ya. Ingat, hidup ini jangan bertuhankan emosi. Jangan double standard. Berbincanglah antara kita dengan pasangan kita, sehingga kita bertemu kembali, wahai sahabat.